6 days in Penang. This is day 5. So pagi-pagi tu I brunch dekat Cafe Alam Sejahtera dekat area Teluk Bahang ni. Banyak jugalah lauk dia. So this is my lauk. Total RM20. Is it good? And then I decide untuk stop dekat Cat Beach, which is dalam perjalanan balik tu. Basically tempat ni macam rescue center untuk kucing. You can adopt for free. Kat sini you boleh beli treat untuk treat the cats. And then basically free entrance, tak payah bayar apa-apa. There's a lot of cats actually here. And semua macam manja-manja jugalah. Look at this. And this cat sunbathing. Some pictures of them. And then petang I decided to go to Apam Balik Station in front of Ringgi Bay. Before I masuk situ, I macam nak rasa jugalah. Sedap juga, murah. And then I decided untuk pergi this Ringgi Beach. I tak tahu nak makan mana. Puas jugalah jalan dari hujung ke hujung nak pilih a good macam view. Tapi sadly sunset during October dekat Ringgi Beach ni macam not really good lah. Tengok macam ni je. Ni nampak orange pun sebab I edit jadi warm. Tapi mostly the sky is blue and a little bit orange. Ni je. This one je orange. Yang lain biru. And then I tengok fire show. I tak duduk dekat restoran yang you boleh duduk depan dia orang, tapi I duduk macam kat tepi-tepi je. Kalau nak betul-betul depan, kena tengok dekat restoran yang dia orang perform depan-depan lah. Which is kind of sexy tengok ni. And then tiba-tiba hujan, baru nak bergambar. Okay lah, bye.